So tuan-puan, siapa-siapa yang beli emas, dia nak jual emas-emas dia, dia akan menuai hasil yang sangat luar biasa. Saya pun sebenarnya buat kesalahan tu. Banyak emas-emas saya jual dulu. Tapi saya belajar daripada kesilapan. Lepas saya faham, rupanya emas ni dia bukan pelaburan macam kita melabur dalam saham. Dalam saham, kalau tuan-puan melabur, katakanlah tuan-puan masuk 10,000, tiba-tiba company tu untung. Wah, naik sampai 45,000. Kena cepat-cepat keluar untung, jual share, ambil untung. Kenapa? Boleh jadi company tu jatuh bisnes dia, melingkup. Kita pun zero. Tapi emas ni tuan-puan, dia bukan bersandarkan fiat money. Dia memang emas tulen. Dia tak pernah jatuh bawah 30% daripada harga dia. Dia jatuh pun dia akan naik balik. Jadi tuan-puan jangan risau. Contohnya tahun lepas saya ada beli emas 100 gram. Harga 39,000. 2 bulan kemudian dia jatuh pergi 37,000. Rugi 2,000 kan. Tapi saya tak heran, saya tak risau pun. Sebab orang rasa rugi tu, rugi atas potensi saja. Potensi. Kalaulah aku beli semalam, jimat RM2. Kalau. Tak rugi kan. Bukannya berkurang duit. Jadi, bila kita faham ilmu emas, harga emas jatuh, kita relax je. Sebab kita tahu emas ni, dia tak akan turun banyak. Dia turun pun dia akan naik balik. Malah dia akan naik berlipat kali ganda. So, kalau tuan-tuan faham benda ni, tak ada hal.